Selamat petang puan, sekarang kami akan membentangkan tentang subjek multimedia teknologi. Ahli kumpulan kita ada 3 orang, saya Lim Chen Yi dan Andrea dan Amalin. Yang ni ialah isi kandungan kita. Yang ni adalah pengenalan tentang AR. AR ni dia berfungsi dengan menggunakan kamera, sensor, GPS dan algoritma komputer. Dan ia mengesan permukaan, objek dan lokasi. Kemudian dia akan memaparkan imej 3D pada skrin kita. Logo ialah permainan augmented reality yang berasaskan lokasi mudah alih iaitu Niantic 2016 yang menggabungkan franchise Pokemon dengan teknologi GPS atau kamera telefon pintar yang menggalakkan pemain meneroka dunia nyata untuk memburu, menangkap dan melatih Pokemon. Pokemon Go ni dia telah mencipta satu penanda aras baharu dalam pembangunan permainan yang menggunakan gabungan dunia maya dan dunia sebenar sebagai asas utama reka bentuk. 5 ciri elemen multimedia ialah pertama, model 3D atau 3D model. Ini adalah objek digital 3 dimensi yang diprojeksikan ke dunia nyata menggunakan teknologi seperti augmented reality atau AR. Tujuannya adalah untuk menciptakan ilusi kewujudan fizikal dan ia membolehkan pengguna melihat dan berinteraksi dengan objek seolah-olah ia benar-benar ada di ruang fizikal mereka. Contohnya, bayangkan anda menggunakan telefon anda untuk meletakkan model kereta 3D di atas meja anda atau melihat model jantung manusia berputar di hadapan anda. Ia menambahkan kedalaman dan realisme. Kedua ialah animasi atau animation. Animasi adalah pergerakan atau simulasi objek, terutamanya objek 3D dari masa ke masa. Fungsinya ialah untuk menjadikan kandungan multimedia lebih dinamik, hidup dan menarik. Animasi sangat berguna untuk menunjukkan proses yang kompleks seperti bagaimana mesin berfungsi atau langkah-langkah dalam eksperimen. Ia membuat perkara yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Contohnya seperti grafik pergerakan atau motion graphics untuk menerangkan data atau pergerakan watak dalam filem digital. Yang ketiga ialah teks dan data. Ini adalah maklumat bertulis seperti ayat, label, tajuk dan data masa nyata. Fungsi teks adalah elemen asas untuk memberikan konteks dan arahan kepada pengguna. Tanpa teks, elemen visual dan audio mungkin tidak bermakna. Data masa nyata seperti harga saham yang sentiasa berubah menjadikan multimedia itu relevan dan terkini. Contohnya seperti label pada butang, caption video atau graf yang memaparkan data cuaca terkini. Keempat ialah audio atau bunyi. Elemen pendengaran merangkumi pelbagai jenis bunyi. Fungsi audio adalah penting untuk meningkatkan suasana dan maklum balas atau feedback. Muzik latar boleh menetapkan nada emosi. Kesan bunyi memberikan maklum balas kepada tindakan. Contoh seperti bunyi klik pada butang ditekan. Ataupun voice over yang menyampaikan maklumat dengan jelas, terutamanya untuk tutorial atau penerangan. Ia menambahkan dimensi emosi dan informasi. Contohnya seperti muzik latar yang dramatik dalam permainan, atau bunyi ding apabila anda menerima mesej, atau suara pencerita dalam dokumentari. Kelima ialah image dan grafik 2D. Visual static yang tidak bergerak dalam 2 dimensi atau 2D berfungsi untuk digunakan untuk kawalan interaktif dan butiran tambahan. Ikon dan antarmuka pengguna UI 2D seperti butang dan menu membolehkan pengguna berinteraksi dengan sistem. Gambar dan grafik lain membolehkan rujukan visual yang cepat dan mudah difahami. Ia adalah wajah sistem. Contoh seperti logo, gambar produk dalam e-dagang, ikon rumah untuk kembali ke menu utama atau reka bentuk umum, layout, skrin aplikasi. Yang ni ialah kelebihan AR. Yang pertama ialah memberikan pengalaman visual yang realistik. Model 3D ni dia membolehkan pengguna melihat objek maya di dunia sebenar dan boleh membantu pengguna memahami saiz, bentuk dan fungsi dengan lebih jelas dan mudah difahami. Yang kedua ni ialah menjadikan objek lebih hidup dan menarik. Dia boleh menambah pergerakan pada objek 3D seperti berputar, bergerak atau berubah bentuk. Dan ia juga membantu menjelaskan cara sesuatu proses berlaku dan dia boleh menarikkan perhatian pengguna.
Yang ketiga ni ialah memberi maklumat tambahan kepada pengguna. Pengguna ni dia dapat mengetahui nama, fungsi atau penerangan tentang objek maya yang sedang dilihat. Contoh dalam AR Museum, teks akan muncul di atas artifak untuk menunjukkan nama dan tahun penemuan. Keempat ialah dapat meningkatkan suasana dan kefahaman pengguna. Audio seperti muzik latar, kesan bunyi atau narasi ni dia dapat membantu mencipta pengalaman lebih menarik dan realistik. Contohnya dalam aplikasi pelancongan AR, senarai narasi ni dia boleh digunakan untuk menerangkan sejarah tempat yang dilawati. Yang kelima ni ialah memudahkan navigasi dan menambah kejelasan visual. Image dan grafik 2D ni dia digunakan untuk antara muka pengguna, ikon atau simbol bagi membantu interaksi dan kefahaman pengguna. Contoh dalam permainan AR, ikon 2D ni dia digunakan untuk butang kawalan atau peta lokasi permain. 4.0 ni dia merupakan 5 kelemahan tentang AR iaitu augmented reality. Yang nombor 1 ni dia berkaitan dengan model 3D, iaitu aplikasi akan menjadi perlahan atau terhenti. Hal ini demikian kerana model 3D ni merupakan model yang terlalu kompleks dan ia memerlukan kuasa pemprosesan yang besar, boleh menyebabkan aplikasi menjadi perlahan, terutamanya telefon pintar yang kurang canggih. Bukan itu sahaja, model 3D ini juga ia memerlukan perisian yang tertentu sahaja seperti Blender. Sebagai contoh, macam kita guna app anatomi manusia, model organ tu dia sangat terperinci, boleh menyebabkan aplikasi tersebut tersangkut. Kelemahan yang kedua ialah pengguna akan berasa kekeliruan dari segi penyelarasan dengan dunia sebenar. Sebab kadang-kadang animasi yang dipaparkan dia tidak bergerak sama dengan objek sebenar. Dan pengguna akan nampak macam dia tidak, maklumatnya tidak tepat. Masalah ni kebanyakannya dia berpunca daripada sistem pengesanan yang tidak stabil. Sebagai contoh, macam ada satu aplikasi cara memasang mesin, tetapi animasi gear tu dia tak sama dengan mesin sebenar. So dia akan mengelirukan pengguna yang guna app tu. Kelemahan yang ketiga ni dia berkaitan dengan teks dan data, iaitu ia akan mengganggu pandangan pengguna. Hal ini bermaksud macam kalau kita ubah teks tu jadi warna yang tak sesuai, macam warna putih kan. Lepas tu kalau kita berada kat tempat persekitaran yang terang dan kita buka app pelancongan tu untuk cari destinasi yang kita nak pergi tu, masa kita tekan app tu kan, nama label kat bangunan tu tak nampak sebab dia terkena pantulan cahaya. Kelemahan yang keempat ialah mudah diganggu oleh bunyi persekitaran. Kelemahan yang keempat ni dia berkaitan dengan audio, di mana kalau pengguna ni dia berada di tempat yang bising seperti di tepi jalan raya ataupun di tempat yang ada banyak orang berkumpul kat situ. Lepas tu suara dalam aplikasi tersebut akan dengar dengan tidak jelas. Dan ada satu contoh lagi, macam contohlah satu app pembelajaran, kalau music background dia terlalu kuat daripada suara yang guru ajar itu, suara guru tu dia takkan dengar juga dengan jelas. Kelemahan yang akhir sekali ialah memberi kesan kepada kesihatan pengguna. Apabila seseorang tu dia terpengaruh dengan app tersebut, kalau dia main lama-lama dia akan sakit kepala ataupun menjadi keletihan mata serta hilang kesedaran terhadap persekitaran sebenar. Kesannya ia mudah berlaku kemalangan sebab dia tak tengok jalan masa dia berjalan. Yang ni ialah kesimpulan. AR ni dia merupakan satu inovasi moden yang mengubah cara manusia berinteraksi dengan dunia digital. Pengguna ni dia bukan sahaja mendapat hiburan, tetapi dia juga dapat menambah ilmu, pengetahuan
meningkatkan kemahiran teknologi dan menjalani gaya hidup yang lebih aktif. Mogo ialah mercu tanda kejayaan AR yang merevolusikan industri permainan mudah alih dengan menggabungkan nostalgia Pokemon, teknologi geolokasi dan elemen multimedia yang kaya seperti teks, grafik, animasi dan audio untuk mewujudkan pengalaman unik yang menggalakkan aktiviti fizikal dan interaksi sosial. Melalui gabungan kreativiti, teknologi dan elemen interaktif, aplikasi ini menunjukkan potensi augmented reality bukan hanya terhad kepada permainan tetapi juga boleh diterapkan dalam pelbagai aspek kehidupan moden. Seperti yang dikatakan tadi, app pembelajaran seperti anatomi manusia yang kita boleh tengok model 3D. Sekian, terima kasih.